dengan pelaksanaan aplikasi Mobile eCOS ini, kita telah dapat berusaha dengan adanya perikotan di keseluruhan rantaian pengagihan daripada syarikat kilang penapis sehinggalah kepada peringkat pembelian di peringkat pengguna. Ia telah membantu kita membolehkan pelaksanaan larangan pembelian minyak masak paket ini kepada warga asing. Namun premis-premis peruncitan membangkitkan isu praktikal bagaimana SOP penguatkuasaan dan pemantauan. Tapi dengan adanya aplikasi Mobile eCOS yang merekodkan data pembelian ini, maka kita boleh melaksanakan larangan tersebut secara kuat kuasa undang-undang. KPDN akan mewartakan peraturan untuk membuat larangan pembelian oleh warga asing melalui peruntukan di bawah peraturan kawalan bakalan dengan punca kuasa Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dan insya-Allah kita telah sedang berbincang dengan Jabatan Peguam Negara dan kita akan menguatkuasakan larangan melalui kuat kuasa undang-undang itu bermula pada 1 Mac 2026 ini. Jadi dengan adanya larangan ini kita akan dapat memastikan subsidi itu akan dimanfaatkan oleh warga negara dan tidak dibuka ruang itu kepada warga asing.